Pasal itu nak oyak. Cara makan sedap tak dengan sayur air ni tak. Assalamualaikum. Hari ni kita ada resipi sayur air deh. Sayur air ni udah kencuk deh, bos telur. Pak kalau pian nak tengok cara buat style kita kita mau tengok sekali deh. Ha, cara buat sayur air bos telur Kita buh minyak dulu masuk dah. Ha, sekarang ni ada lah. Kita tunggu minyak panas dulu dah. Minyak panas dah kita buh ni, bawang putih masuk. Tumis biar bawang putih ni merah sikit dah. Jangan merah sangat biar kodah merah. Udah biar kodah masuk dah. Sekarang ni boleh dah ni. Lepas tu kita buat air masuk. So, wow. 3 sendok air terbakar dah. Lepas tu sayur sayur ni suka hati nak buh kita bakar gopo ni brokoli gopo tak ingat lah. Lepas tu carrot dia. Gubi bulat dia. Kalau ada gubi putih tak apa. Lepas tu sawi dia. Ni, taruh ni sayur itu dah. Itu buah masuk. Kita tunggu air tu gelegak dulu dah ataupun air dibit dia. Nampak banyak sayur apabila yo masak yo kecuk dah. Ingat tu sikit saya tengok tak percaya dia. Ni dia air gelegak dah. Kita selupi sikit dah. Lepas tu gula ataupun sakar dah. So 2. Le 2,5 dah. Haji suka hati haji. Icak sutong. So air garis so. Kalau nak makan garis boleh. Lepas tu pukul tong dah. So 2, 3, 4, 5 ni. Lepas tu kita buh roti ataupun chicken stock lah panggil Somali tu tak ingat dia. Tu kita buh sikit. Kucah awi atau kakak nesio dulu dah. Ni agak atau kakak cur. Okey tu rakcak tengok asal hana dah. Ni dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi. Agak tu rasa sedap dah dah kita cak ni dah. Ni dah kita bus telur. Bus telur masuk. Telur sekoti nak buh peti ni kita nak buh 3 teh dah. Ni 3 teh kita bakar. Lepas tu kopi slow. Kita tunggu atau telur ni masak dulu dah. Kita baru katuk pi dia. Tika ni tak payah kucap lepas duk yo atau masak dia. Api jangan kuat. Kodah ya dah. Nak kosek-kosek sikit boleh takut yo apa telur tu lekat koli dia. Apa kalau pio hok nampak video ni tolonglah tekan like ke share ikut saya tak dia. Kalau pio nak tera menu ni ada boleh tera. Tak payah li makan ni bet. Kapung dia. Tapi ni jadi. Sungguh dah tu ya. Kena tera. Tak tera rugi ah. Ni telur itu masak dah ni. Kita boleh kek buah makuk. Ni. Jadi ni. Ketuk pi dulu dah. Buah makuk. Saya pecah telur. Minum mudah-mudah dah ni kita buat sosok. Payah sikit buku sore tu. Ni dah resipi sayur air bertelur makan ni baik kapung-kapung dia. Sudahlah, tak payah li. Kalau pian nak tera boleh tera. Tak payah mana boleh komen turun le video ni dah. Pasal itu nak oyak. Cara makan sedap tak dengan sayur air ni tak. Kita kena makan dengan cili potong. Tu saya itu oyak. Makan cili potong baru jadi. Tu jangan lupa tekan like, share kita tak dah.